Lama je tak payah lock apa. Bukan, nanti kalau kau main akaun ribu, kau buat macam tu berdarah. Jangan. Kita belajar ni dekat akaun yang kecil-kecil lah. Kan nanti negatif 100,000 USD. Macam 400,000 duit kita. Saya tahu 500 ke 600 itu pun dah. Sebab aku tengok ada seorang budak tu, dia dah buat silap broker mainkan dia. Dekat 1 juta rugi. Macam mana broker boleh main tu? Boleh lah. Broker yang masuk kampus. Kau tak sedar. Dia tak tukar password apa semua tu? Tak, kau tak sedar. Broker dia boleh je. Sebab dia punya account standard, dia biasa main 0.1. Broker main 100 slot. Terus. Tapi duit banyak pula tu modal. Dan dia 1 juta. Dia tak keluar. Itu silap dia. Patutnya kau pindahkan duit, main yang kau sanggup lebur je akaun tu. Jadi kalau broker mainkan pun, akaun tu dia yang lebur. Faham tak? Yang lain tu withdraw lah. Mengarut dah broker ni dah maksudnya. Broker apa tu? Entah, aku pun tak tahu. Cakap gila lah budak ni. Banyak duit dia. 1 juta, oi, kecoh. Kecoh kat internet. Kecoh. Sebab broker cakap EA dia yang tekan. Mana datang dia tak pakai EA. Faham tak? Masuk post 2 kali. Buy sekali 100,000, 100 lot. Sell sekali 100 lot. Berapa minit ni? Habis juta. Saya yang $1,000 pun tak sampai 1,600 ke 500 lagi lah. Tu pun dah pening. Tapi budak tu hebat lah. Kenapa aku cakap hebat? Dia cool, dia relax lah. Dia maksudnya dia accept lah broker memang. Pindah broker Mungkin tu dia untung lah tu. Silap dia tak keluar lah. Silapnya tu lah cakap, engkau duit sebanyak tu, engkau main broker cak ayam kenapa bangor? Engkau mainlah broker-broker yang established. Yang maksudnya leverage 1 nisbah 50 je maksimum. Dia tak benarkan macam 1-2,000 ni tak ada. Mainlah broker macam tu. Barulah betul broker mantap. Broker-broker yang bagi leverage besar-besar ni mengarut je sebenarnya. Untuk belajar okey lah. Ingat broker tak goyang ke kalau kau ada 1 juta ada akaun? Broker cak ayam macam ni. Kan sehari jadi 5 juta kan? Tutup kedai kita dia cakap. Okay cikgu, dia dah naik lah. Iyalah dia naik. Tunggu sampai tu juga So ada 2 lah, satu dengan atas satu. Nak layer mana cikgu? Lagi tinggi lagi bagus. Kalau kau layer sekarang, kau tak guna. Kenapa? 0.1 kau tu tak efek kau sekarang punya kedudukan. Betul tak betul? Habis tu 5 dah pusing balik tu. Mana? Bukan crossbone. Kalau dia cross baru kat loss. Kan nanti sebatang, pam dia bagi ke bawah. Habis. Nampak BTC kalau dia pecah high kan mengarut tau. Mesti turun. Apa benda lah. Kalau tan tak TP ni Dah TP dah. Ni apa goal? dia hold gold. Mana datang ini tan? Tak pasti.
Saya pun belum baca WhatsApp lagi. Sibuk penuh kau. Tak tahu lah juga, saya pun tak tahu saya buat apa lah. Kerja sini, kerja sana. Buatlah benda yang berfaedah. Tapi kalau buat hal bisnes, okey kan? Pagi kan kerja. Okey lah. Benda tu bisnes, okey je. Okey, menang. Sales tak okey lah. Mana-mana pun saya tak okey. Kena bulan depan lagi nanti dah start naik barang semua. Inflasi naik. Kena ambil loan lah. Loan apa kau nak ambil? Ada cakap dia je kot. Ingat masa Nan ambil loan sekarang. Jangan tu. Lagi nak bayar hutang habis kan. Loan dengan PAH ke MAH okey. Apa? Loan dengan orang tua you, itu okey. Loan dengan lain-lain tak payah. Yang budak bujang sekarang banyak apa? Shopee Pay punya loan kan dia ambil. Pay Tommy. Itu lebih kurang kredit card juga Ya, kalau bayar timing dia tak ada charge. Kalau dia terlebih lah biasa dia charge. Sebab ini saya pernah ambil yang Atomic tu. Tiga kali bayar kan. Tapi mau kena bayar on time. Berapa maksimum dia bagi? Tak ingat dia. Tak tanya pula. Bila jenis bayar, meniaga bayar. Okey tau. Saya mati lah. Selagi dia tak sampai surat suruh bayar pun tak bayar. Contoh Tak, perempuan lebih display. Sebab tu perempuan trade sebenarnya lagi bagus. Sebab dia orang display. Compare lelaki. Kat loss tak nak kat loss. Bagap. Aduh. Short, cepat. Jangan, dia dah short. Dia hanya boleh short macam aku cakap tadi. Low tu pecah. Maksudnya dia main apa M. Dia macam Suhairi main lah. Macam Suhairi pula dekat sini dia. Kalau pecah dia dah masuk. Ni pecah dia masuk. Pecah ni juga pun dia masuk. 2 kali masuk lagi. Untungnya pam semua keluar. Cikgu, Hari yang Haji punya menantu tu kan. Yang tadi aku sound tadi. cikgu, kenapa dia bukan masuk long? Kenapa dia masuk short? Sebab M5. Yang 5, okey? Merah bawah biru. Kau tahu aku cakap tak payah tengok MACD tu. Engkau orang ni sekarang ni confuse MACD dengan MA. Faham tak? Bila MACD dah atas kosong ni kau dah fikir long. Betul? Tapi kau tak tengok MA tu setuju ke tak? Dalam ni pun MACD apa benda MACD ni. Kalau main telefon. Apa? MACD telefon tak payahlah. Sebab tu aku lagi suka dia naik lagi tinggi tak? Goal ni. Lepas tu short. Sebab time frame besar semua memang cakap dia tengah short. Tak logik dia dah. Tengok H4, H1, M30. Jauh ni nak pergi ke bawah ni. Sebenarnya dia tengah apa pullback lah. Bodoh-bodoh lah kalau tengok H4 ni kan. Dia akan retest balik area low ni kan. 43 ni. Jauh lagi. Sebab ni baru start ni MA30 H4 baru start. Sebab tu apa yang naik bonus. Apa yang jatuh kau jangan sibuk lah dulu biar dia naik. Tu cara tengok time frame besar. Sebab tu kalau kau tengok sini aku garis lah bagi kau senang. Kenapa selama seminggu ni dia masih menurun juga. Garis ni tak pecah.
Sampai je garis ni pam turun, sampai garis ni turun, sampai garis ni turun. Trendline tu. Ni satu je lah. Tak oh. Kalau susah sangat kau nak garis, tak payah. Tengok je. Merah. MA50 H1. Sama je. Sampai merah turun, sampai merah turun, sampai merah turun, sampai merah turun. Tapi kita main dekat M1 lah. Itu direction je, direction temporin besar. Faham? Tengok H4 lagi lah kau ketawa.